Hari kelima, kita keluar awal sikit. Duduk sekarang sejuk lah. Memang sejuk. 11 darjah Celsius. Kita nak pergi menuju ke Guangzhou. Macam mana reaksi kami ni? Kita cubalah. Kita first time ni, kita naik kereta api laju. Kita nak cuba ECRL, visi sebenar negara yang sebenar ni lah. Lepas ni ECRL siap, kita akan naik ECRL menuju ke Kuala Lumpur. Hari ni kita akan naik ECRL dari bandar Guangming menuju ke Guangzhou. Kita naik kereta Didi atas satu Grab atau e-hailing di China. Macam kita di Malaysia Grab. Kita akan naik. Kita nak menuju ke stesen high speed. Ingin memberi untuk umat yang kita cintai, semangka kita penuh. Sekarang kita dah sampai ke stesen Guangming Cheng. Besar gila stesen dia. Nak menuju ke Guangzhou. Lepas ni kita dari Malaysia, kita juga ada stesen seperti ini. Tapi stesen kita merujuk kepada suasana negara kita lah. Ni. Okay. Situ ni sana pun ada drinking water. Percuma sahaja. Kita dah nak menuju ke Guangzhou. Sekarang pukul 7 lebih sikit. Kita akan naik pada pukul 8.13 minit pagi. Dijangka tiba pada pukul 9 pagi di Guangzhou. Alhamdulillah kita sudah dapat tiket. Kita dah shop. So sekarang ni kita akan naik eskalator paling tinggi sekali. Kita dah nak sampai ke North Bedford. Ni area kita nak naik high speed train. Lepas ni kita di Malaysia kita ada ECRL. Karena Allah lah tujuan kita.